aluan lagi ni? Ha? Kata aluan lagi ni? Kata haluan? Kata alu-aluan. Kata haluan. Harap-harap janganlah biar cuaca bersahabat hari ni. Betul tu. Ya, agak tak hujan lah. Dah balik sampai rumah hujan lah. Tadi separuh. Siapa lagi? Ipan apa kata aluan? Saya kata Luan, selamat datang ke Batu Pahat. Ya. Tapi hari ni kononnya macam tuan rumah, tapi kita pun tak tahu nak buat gimana. Jadi kita ikut je mastermind. Ya, betul. Kita ikut je mastermind. Dia dah siasat. Dia dah siasat. Kita hari ni kita bedah pula. Bedah siasat. Dia siasat, kita bedah. Dah, siasat kan? Yang penting ada apa? Makan. Kita ada makan-makan ya. Ada makan-makan tak? Tak makan? Oh. Pizza Pizza kampung. Kita tak ada topping. Sampai kita punya kerani kat pejabat kan. Kak, tahun ni akak tak kira keluar RM20 kita makan kedai lain. Kita dah buat situ. Pak dia tak boleh jalan lah. Kita kedai ada. Cuma kita kedai. Oh, kau memang tak kau mama kau main. Iyalah. Malam awak belakang. Kita kat rumah Irfan. Dulu kita masak lagi.
Ya. Bukan sebab bukan anak macam matam. Adik-beradik kenal. Anak-anak dara. Betul lah. Nanti kan pengacara MC dia kan bagi satu nama tu, dia suruh kita describe. Mana orang ni? Ni describe. Katakan ni nama bayi ni kan. Describe bayi ni. Nanti orang teka lah. Oh siapa. Sampai kat kita. Anak saudara mana satu ni? Dah ramai sangat. Yelah, habis dah. Tiba lah ada Kalau semua dah kahwin pun kan. Makcik yang Tak kenal lah betul. Sepupu si Zai pun tak kenal. ada yang ketua membawa. Kadang-kadang tagikan nama. Nama pasangan kepada sepupu pun tak kenal. Diorang merata Biasa anak lah. kan. Anak lara lah tak kenal biasa. Kalau saya biasa buat shopping, makcik yang saya shopping aku lah. 65 orang, bayangkanlah kita kenal lah mana siapa. Yelah kau dah Saya ramai ni no. je nak matam kan, so muka. Kau Yang nombor maknya je. Kau nombor berapa? Yang akan datang ni ada challenge kenalkan nama. Kita sebut nama nak selalu 2026 dah barang kena kamu. Kan kita baru selesai makan Baru sarapan dekat kedai Lempeng Sedap Parit Raja. Warung Lempeng Sedap Parit Raja. Boleh tahan lah lempeng dia. Lempeng kelapa, lempeng pisang. Tapi saya dah jemu lah makan lempeng. Sebab dulu-dulu kecil-kecil dah banyak makan lempeng ha. Dah jemu lah. Sesekali boleh lah. Petang redup ni. Tu ada macam-macam jualan dia ada. Roti jala, roti canai pun ada. Roti lemak, lontong, soto. Boleh cuba datang sini Parit Raja Darat. Macam sahabat. Baik. Ini kawan kita seorang lagi ni. Dari jauh ni, dari Keluang ni datang ni. Untuk join ni. Oh. Encik Syak. Encik Syak from Keluang. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang dah pakai tu Oh, Mr. Dodol. Dodo ah. Tak janji ke janji pun dia saing. Itulah saing Dia jauh ni, Gelang Patah mari. Gelang Patah mari, Gelang Patah. Ini pot. Itu aja cakap. Temu ramah. Orang lambat dia apa cerita Jangan dah. malu. Okey dah. Daripada mana ni? Dek, daripada mana dek? Daripada tak tahu nak cakap. Oh. Daripada tak tahu nak cakap. Bob kurus lah Bob.
kedua kalinya. Yang dulu apa komputer Taklah solo. Dengan adik. Yang lepas jumpa kau lah. Orang pusing betul. Yang lepas jumpa kau. Lepas tu dah bosan kan? Tak ada member. Di dataran Batu Pahat. Nah, tu ada tangan, ada batu, orang pahat. Stone. Dia melompat dengan Faizal tu hari. Cantik tu. Alamak. Macam mana boleh tak nampak muka dia? Sekali lagi. Dah awet dah pakai. Kena anu je aku ni. Kena bahan dia. Tak apa, boleh. Perempuan kau lompat yang macam lah. Biar lelaki lompat. Kamu dah cuba 1, 2, 3 yang 1, 2, 3. Ya. Cik kelengkang baru goyak tak? Cik kelengkang. Buat stamina lah. Gunung lambat 6 kali balik. Oh, tak macam ni. Dah ada lelaki pula. Rider. 1, 2, 3. Bang. Bayar untuk dua ni bang. Dah kenal kenal kawan Tak bayar. Nak tegur saja. Cuy, dia tak nak ajak bawa kita pizza. Apa dia? Abang Daling nak terus dia kata dia. Takkan nak belok-belok. Nanti dia pergi umrah dulu. Berdoa dulu. Berpaku dulu. Tak petunjuk. Minta petunjuk dekat Abang Rahman nanti. Okey. Kalau mimpinya itulah. Tapi rasa tak sempat mimpi lah. Di ujung tu. Kau baru tahu. Tapi umpan setiap masuk. Cantik buaya. Wah. Tak boleh keluar. Nasib baik dia ni. Dia kurus. Ya. RM20. Pukul 12. Oh ni pukul 11. Kalau anu kita pukul 12. Boleh? Lagi sejam. Mana Abang Imi? Ni Abang Imi Apa kita tu? Toilet tak ada? Buat apa? Oh belakang betul ada? Oh sana okey. Setiap 1 jam masuk jalan tu sampai 40 minit. Dewasa RM20, masuk emas RM15. Besok ke bawah kanak-kanak. Oh, 12, ha? Ini kaltuk. harga emas 60 tahun atas, Dia apa? 20 dewasa, 2 tahun ubah percuma. You feel like Sekarang kita dah nak masuk Kita dah nak masuk Pawagam
Patut Pahogan cerita apa? Cerita buaya. Saya dari California. California. Ha. Oh, ini masuk. Baik kanak-kanak, kita tengok buaya Boleh. Ada jumpa king apa ni? Kita tengok buaya. Krokodil. Okey. Krokodil. Uyu cantik weh. Abang, kalau kat Perak ada medali condong kan? Yang tempat ada ni. Ini bukan robo, ni condong nama dia. Condong kan? Dia jual apa ni? Dia macam barang-barang kering dapur, gula, garam, tepung. Lepas tu kalau daripada sini ke sana biasanya barang-barang hardware lah, macam tilam, bantal, katil, baja, baru. Dia tahu barang kat mana tu? Dia sebenarnya kalau sampai sini dia uruskan by agent lah. Oh, agent lah. Nanti ada hantar ke kilang. Hilang lah. Itulah masalahnya, speaker rosak. Jadi saya cakap mana yang boleh dengar je lah sebelah sini kampung untuk nelayan, kita panggil dia kampung Peserai Pantai. Oh, Peserai Pantai. Kalau nampak gudang warna biru tu, itu asalnya gudang beras Faiza. Tapi dah pindah operasi lah dekat Taman Perindustrian Seri Gading. Abang okey ke bang pakai jaket tu bang? Selesa ke bang? Okey. Sebab nampak nak kelepek tu bang. Terpaksa pakai tu. Semua nelayan wajib didaftarkan di bawah Jabatan Perikanan untuk dapatkan lesen serta subsidi minyak daripada kerajaan. So kalau tak ada orang kata lesen daripada Jabatan Perikanan ni, tak layak lah untuk subsidi minyak. Kena lesen lah. Betul. Macam kita beli minyak dah sedia ada subsidi kan kat Tarang kan. Tapi subsidi dia lain. Lain. Jauh lebih murah. Untuk nelayan lah. Ini flat apa tu? Yang ni flat rumah pangsa jalan. Kalau nak mancing. Kalau nak sewa bot ni boleh. So dekat sini kalau nak mancing sewaan bot boleh, nak mancing kat JT pun boleh, tak ada masalah. Oh, JT sini? JT sini. Cuma lah. Kalau mancing kat JT, tak salah saya sekali masuk RM3 ke RM5 macam tu lah. Kalau ni custom. Itu kalau kat JT. Kalau untuk perahu sampan siap enjin dengan minyak 130 bang. Satu hari? Lebih kurang lah, satu hari. Yang ni Jabatan Custom. Custom ni kita tahulah yang melibatkan cukai barang. Banyak bot dia Yang depan ni maritim. Maritim ni tugasnya sama macam polis dengan JPJ. Cuma bidang kuasa dia di sungai dan di laut. Ni yang kacau tak pakai ni, yang kena kacau lah. Okey, yang sebelah sini JT Nelayan Penduduk Kampung Muhibah. So kat situ kalau nak buat contohlah nak mancing kat laut, ada juga disediakan sewaan bot kat sana. Cuma yang kat depan kita ni kita panggil dia sebagai shipyard ataupun senang kita bengkel untuk kapal. Repair, servis. Satu bangunan lah buat lah kan? Dalam satu bangunan ni okey. Dia dah besar lah. Sini tapi tempat ni kurang promosi lah kurang promosi daripada majlis ke kajian tu kurang Diorang pasang billboard tu lah. Kalau dipromosi ini kalau dekat Thailand ni tak apa jadi lah tempat ni.
Memang dia orang buat kau-kau je. Kalau ikutkan planning banyak. Ha? Ikutkan planning banyak. Kita siap plan nak buat macam dekat Ayai tu yang apa? Oh, dah ada protein. Kau buaya makan sebelah. Buaya join sebelah Tak boleh kot. Ada kawan dia kat belakang. Oh. Member dia ni. Oh, member dia. Tapi biasa lah kawan sama kawan lah. Apa dah ada lah. Kadang-kadang dia orang dalam buaya tu terus lepak kat sini. Oh, yo. Tapi tu ada lama tak pula, tak ada pula. Tak ada rezeki je. Dia agaknya dia sudah datang lagi. Sudah datang lagi bawa lagi ramai. Datang lagi datang lagi bawa lagi ramai. Tu Dia anak dah- sungai saya cakap tu. Mana? Ada anak sungai ni ya. Oh, ni. Ha. Oh. Lubuk dia. Lubuk. Ha. Dia ada sarang dalam atas ni. Dalam Oh, nampak je bodoh-bodoh je gitu eh. Kalau dibersihkan tu kan. Ada tu. Bersihkan population dia biar sini. habis lah. Sebab sekarang ni macam sekarang ni kat situ ada gate air JPS. Tapi gate tu kan dia orang check kan jarang. Itu yang jadi lubuk tu. Lubuk dia lah. Itu kalau di jala ke di jari tu dapat tu. Ha. Faham? Sebab dia orang macam dia orang Dekat kan? pasang kubur kat dalam tu orang. Oh. Tu yang terjumpa tu. Ha, tu yang dah jumpa kira 13 ekor. Kira lagi tu. Bukan tu ke yang timbul-timbul tu kan eh? Bukan bang. Bukan. Tu kayu kan? Abang tak kenal kan? Ha? Maksudnya abang belum jumpa buaya. Ah, betul lah. Mak tengok buaya je mak. Tengok buaya. Tengok buaya. Wawasan.
Guru tolong. Apa lambat lah. Tolong guru, tolong. Ya, cerita banyak tafis pula. Sambut tak sambut macam mata Sambut tak sambut Kalau sebelah tak ada parang ni. Yang tu Ipah muka dia hijau ke kan? Masuk bidang kat lah, yang pun kat dalam beg. Kerja lah kat dalam. Kita dah lama ni kan. Ni kalau awak ni dia tak boleh buka dekat bawah ni. Emergency ni Lapang buka, so buka dia pun nanti dia cerita saya. Yelah kita kan kita ada apa-apa ni. Tak ada lah kita mengatakan apa. Ni cuma kalau kuliah saya tadi macam mana saya nak keluar, macam saya nak balik. Diam je tu. Ingatkan siapa Dia tanya saya, ni siapa? Dia tanya saya, dia nak sejak agak Saya cakap, sebenarnya oh jangan habis kan ada apa gambar yang apa mantap badan berkelah ni. Ikan mayong, pipi mayong, sayur. Mana ikan bertutu Oh, okey. Balik ke design tu. Ada laporan ni. Jumpa lagi tu. Jumpa kawan ni. Jumpa lagi okey lah. Kan tu tak buat ni. Berapa? Dah mantap dah. Dah kenyang masing-masing.
di Bukit Segenteng. Alamak. Kan berbanan dekat depan je. Kat skrin. Sentiasa berbual je. Bulan depan dia kena dengan anjing je. Tak, dia macam tak tengok tu sekejap rindu. Dia dekat belakang saya ada orang berbual. Kan dia rindu. Bukan gitu, awak ada borak-borak. Kita tak ada borak mungkin lah. Kita pun tak borak. Kita pun tak borak. Ya kita berborak. Dah malas nak berborak. Dia ada borak tu, tapi seorang lah cakap. Taklah dia dekat skrin depan tu. Dekat sebelah tu kan. Asyik ada dengan orang bercakap dekat belakang. Kantoi. Itulah Abang Naling. Bulan depan dah. Pang lah. Kau nyanyi sikit ni. Lagu tema Abang Naling. Engkau pakai gear 1, lepas tu kau pegang minyak kuat, memang melompat je. Oh, melompat sikit. Tak, saya pakai gear 2. Melompat. Kita melompat ya? Ha. Tadi? Gear 2 pun ada sikit nak. Engkau sekata je, ingat sekata je. Oh dah. Nasib baik. Gabrak juga ah. Nasib baik makan jenahak tadi. Nasib baik makan jenahak, so saya boleh kontrol kat situ. Kalau makan benda lain tadi. Lawatan sambil belajar. Kanak-kanak P3K. Lawatan sambil belajar. Kita tengok. Ini adalah panduan untuk kapal-kapal di laut. Jadi untuk lihat bahawa ini adalah Rumah api Bukit Segenteng. Kasih dalam pencungan. Oh. Okey, faham. Ada naik tangga tu Mi. jarang orang akan naik sini. Situ pun ada itu Tu lawa. Oh dia tak boleh manjat pagar ni dia kata. Ha? Pagar ni ada elektrik. Kan. Ya. Bila dah masuk je kita ada kebenaran. Lawanya. Lawa Macam ni, Koh Samui. Oh. Macam Koh Samui, aulang. Apa? Boleh kita pergi rumah kita pula. Ini dah Laut Cina Selatan ni. Melaka kan? Siap Melaka. Siap Melaka lagi datang pula. Yo. Satu kalau hujan tak ni, sebab jalan Boleh ambil gambar ni. Ni boleh bah atas ni. Jalan tu. Kita nak bertatih. Ada view nampak. Tatih. Di sana pun view. Jalan. Sini ada. Kenapa dia gitu? Duduk itu. Allahuakbar. Aja. Baiklah. Lupa nak set dah. Set balik. Set je. Sejarah kenapa mengapa and this is where we all belong. So now
Jangan nangis mak. Begitu kisahnya. Begitu kisahnya. Boleh? Begitu sukar orang Siam nak mendapatkan air. Masa ni kita nak buat bisnes ada rumah kan. Oh, sini tak boleh. Jalan je. Sini tak boleh. Inilah limpahan minyak. Oh. Lepas tu dia membeku. Inilah dia. Oh, saya tahu. You don't know, I know. Oh, you know. I know. Aduh. Oi, jangan oi, pengantin tu. Darah manis. Di kawasan yang mengandalkan air sehingga menjadi sebuah bumi. Kau macam jangan sana risau pula kan di bawah. Dia mengolok aku cukup jadi. Bagus. Bagus. Tak. Mi goreng basah. Abang Syak roti canai gula. Oh, school betul lah. Jalan ni kat mana ni? Osmi. Ha. Kat mana ni? DP ah. BP tadi. Sejarah tu. Baru ni lah. DP. Oh, ni dekat nama masih nak sampai. Dia punya sedap ikan. Serok. Takkan sampai yang daging anu tu kita pergi sampai 2 kali. Pasal dia lah. Ya. Pasal dia lah tu. Ingat Faizal ni suka makan ni. Bawa dah. Tapi ingatlah. Alhamdulillah tak rindu sampai sekarang. Kalau tak pergi tu kau boleh. Kalau tidak elak tahun depan minta lagi je. Nak pergi tempat tu lagi. Pergi tempat tu lagi. Kalau tak lembu Mati. Kau beli sedap. Banyak projek ni tahun depan. Jauh nak pergi tu. Kamu ke? Abang
Abang Syak pun kita banyak projek tu depan. Memang. Dek ni kantin baru berdiri. Berdiri Lagu Nanti apa motor jangan berabung pula tahun depan. Ini air banyak ni. Nak membalikkan diri. Ingat tarikh 11 Fastest tu. Geram je aku nak closing dia punya suara kat belakang. Kan dari tempat kejadian, Apa tu kejadian ni? ada taman bunga di sebelah sana. Taman syurga. Taman syurga. Sudah diinaikan. Anak hujan berdiri. Nah. InsyaAllah. Okey, boleh.